Assalamualaikum Tun, selamat kembali dalam podcast Tun. Waalaikumsalam. Ini episod yang ke-9 Tun. So dalam episod yang lepas Tun, kita ada sembang sikit lah Tun pasal apa yang berlaku di antara Iran dengan Israel. Tun cakap masa tu Tun kata Tun percaya America will really become the hand behind it lah, yang akan bantu kalau dia tak pergi perang terus pun, tapi dia akan bantu semua. And itulah yang berlaku pada hari ni Tun, sejak itu seminggu Tun. So and hari ni juga Tun, saya terdengar berita bahawa Trump dengan secara terbuka menyatakan bahawa menyuruh Iran to surrender, suruh serah diri. So how do you read keadaan tu sekarang pula Tun? Perkataan yang digunakan oleh Trump ialah dia bukan saja nak ceasefire, dia kata lebih daripada ceasefire. Apa dia lebih daripada ceasefire? Surrender lah. Jadi rosak habis semua. Dan kalau tak, kami akan musnahkan. We will dia boleh bunuh semua orang. Dia ada kebolehan. Nak bunuh general pun boleh, nak bunuh orang mana pun boleh. Jadi dia kata Iran mesti ikut kehendak dia dalam negotiation. Jadi macam pegang pistol tunjuk ke orang, lepas tu kata bersetuju atau tidak. Kalau tak bersetuju aku akan tembak. Ini bukan negotiation. Ini threat. Ini macam gangster. Gangster cara dia macam itulah, pegang pistol lepas tu suruh buat, kalau tak buat kami tembak. Ini cara Trump sekarang ni. Dia kata kalau Iran tak berhenti, bukan saja berhenti perang, tetapi tak surrender mengikut kehendak mereka, mereka akan musnahkan Iran. Bunuh semua orang. Dia boleh bunuh siapa pun. Pasal kita tengok, dia bunuh general itu, saintis ini semua, dia boleh bunuh. Yeah. Tun, dia punya bahasa Tun, Trump ni, kita pun tahu juga ada American leaders yang lepas-lepas pun mungkin niat mereka pun sama juga banyakkannya. Tapi Trump ni bahasa dia very hawkish, very orang kata belligerent Tun. Dia kata saya tak ada masa dah nak bincang. Masa untuk berbincang dengan Iran sudah lepas. So surrender is the only option. Menyerah diri is the only option. So apa Tun tengok Trump ni? At this point macam mana Tun pandang Trump ni? Trump ini boleh dikata bukan average American lah. Dia ni satu orang businessman yang menjalankan businessman melalui deal, satu pakatan. Aku bagi kepada engkau sekian, engkau bagi kepada kami sekian. Itu cara Trump. Kalau tak bagi, kami akan buat ini. Itu cara Trump punya negotiation. Bukan negotiation. Dia pergi ke situ nak bagi tahu ini syaratnya. Nak, tak nak, kami berhenti. Kami tak akan merunding lah ni. Sudah sampai masa kami tak boleh runding lagi lah. Kami nak tembak. Jadi terpulanglah kepada Iran. Serah diri ataupun tidak. Ini cara Trump. Walaupun pemimpin Amerika yang lain pun semacam itu, tapi bahasa mereka lembut sikit lah. Ada diplomasi tapi sikit. Yang ini macam penyangak. Macam gangster. Bawa pistol nak tembak orang, kata dia tak ikut saya bunuh. Itu Trump. And memang betul tu, dia dah deploy right now ni. Pada awalnya kita ingat dia cuma sokong serangan Israel pada Iran. Dia backup sikit-sikit. Ini dia dah memang deploy habis dia punya senjata-senjata, aircraft apa semua, perang untuk perang itu. So kita melihat bahawa ini macam satu usaha yang betul-betul nak hancurkan Iran. Apa yang mereka buat ni semua ni? Pasal apa mereka buat ni on Iran? Kenapa? Mereka ini dulu exploit Iran pada satu masa dulu, masa Iran masih ada raja. Mereka
ambil semua minyak daripada Iran. Bila ada revolusi Iran, jadi puak Khomeini ini sudah ambil alih. Dan dialah Khomeini ini ambil tindakan menentang Amerika, termasuk menawan beberapa orang Amerika. Jadi mereka tak pernah hilang dendam. Mereka nak balas ni. Pasal ini negara ini tak ikut kehendak mereka. Mereka nak semua negara ikut kehendak mereka. Jadi bila didapati Iran ini dia mempunyai pendirian tersendiri, maka dia perlu diserang. Kerana sebenarnya mereka takut nak serang negara yang besar. Niat mereka kalau boleh nak serang Rusia, nak serang Amerika. Tapi kalau serang Rusia dengan Amerika, jadi perang dunia ketiga. Jadi mereka hentam Iran. Dan Iran ini tak boleh buat apa pun yang betul. Mereka memberi jaminan mereka tak akan buat bom. Tak kira tak buat bom ke tak buat. Kami nak hancurkan. Ya, Iran tak boleh ada kuasa atom sama sekali. Bagi saya kalau yang ganas di kawasan itu ialah Israel. Kalau ada orang yang nak salah guna senjata, orangnya Israel. Tapi tak ada sekatan terhadap Israel. Bahkan ada bantuan kepada Israel supaya menyerang Iran. Jadi belum serangan Israel ke atas Iran, Trump ambil arah supaya pegawai-pegawai diplomatik mereka di daerah itu balik ke ni. Bermakna bahawa dia tahu, dia sedar apa niat Israel dan dia sokong. Kalau dia bantah, kalau Israel tak buatlah. Tapi Israel dapat sokongan dan Israel berkata dengan terang-terang bahawa dia buat serangan ini dengan full knowledge, dengan pengetahuan penuh oleh Amerika. Dan pengetahuan bermakna mereka tidak bantah, mereka sokong. Jadi belakang Israel ialah Amerika Syarikat. Pembunuh adalah Amerika Syarikat, baik di Gaza, baik di Iran, baik di Lebanon dan mana-mana tempat pun. Dan kita dapati di kawasan kita ini pun ada usaha supaya ada peperangan antara negara China dengan Taiwan. Dengan itu mereka bolehlah jual senjata mereka kepada Taiwan dan orang Taiwan akan mati, orang China akan mati. Dia dapat keuntungan daripada peperangan. Yes. Tun, kalau kita lihat itu, apa yang berlaku di Iran itu adalah satu rentetan daripada orang kata long standing history sejak daripada jatuhnya The Pahlavi punya empire ataupun kerajaan Pahlavi. Selepas itu tu tak cukup dengan mereka tekan pasal kes nak buat nuclear weapon. Itu alasan utama dia lah. Keduanya pasal Iran ni kononnya funding teroris di Lebanon, di Syria dan sebagainya. And akhir sekali tu diimpose sanction. Mula-mula sanction tu unilaterally done by America. And lepas tu of course lah yang European Union apa semua tu ikut sama. And dia macam tak puas hati dengan sanction tu, seolah-olah tidak cukup untuk mencengkam hidup orang di Iran tu. Dia kena macam mana pun bunuh is the ultimate point orang kata tu. You know, so I mean Tun have seen this happening sepanjang hidup Tun. Kenapa masih tidak ada suara-suara yang kuat orang kata daripada kalangan pemimpin-pemimpin dunia yang boleh bersuara? I mean dulu kita tengoklah ada Nelson Mandela apa semua orang katakan, tapi tak ada Tun. Malahan negara Arab tu kalau tuan tengok sejak Iran dengan Israel punya ini tu, ada yang pergi jadi dalang untuk nak sekat orang yang nak bantu Iran.
I'm sure you're aware Tun. So there is no hope Tun. Saya tiap kali bila kita bincang benda tu seolah-olah tak ada langsung harapan kita Tun. Semua orang berasa takut kepada Amerika. Silap sikit saja dia kenakan sanction. Umpamanya kalau dia kenakan sanction kepada Rusia, kita tak terlibat, tetapi kita juga kena sanction. Kita dah tak boleh berniaga dengan Rusia. Jadi kalau kita berniaga juga dengan Rusia, tindakan akan diambil terhadap kita. Jadi semua orang berasa takut kepada Amerika. Kalau menentang Amerika, mereka akan jadi mangsa. Mereka akan jadi akan diserang oleh Amerika dengan macam cara. Umpamanya mereka apply sanction, mereka sekat itu, sekat ini, ataupun mereka sanction orang, pemimpin tertentu sanction, tak boleh gerak sana, tak boleh pergi mana. Jadi Amerika ni jadi seorang bully, international bully yang menekan semua dunia. Dan Trump adalah contoh yang terburuk sekali. Dia nak jadi Amerika ini great, tapi dengan cara bermusuh dengan seluruh dunia. Semua orang mesti akur kepada kehendak dia. Kalau tidak, akan dikenakan cukai yang tertinggi. Tetapi dia akan rasa cukai tertinggi itu, Amerika akan rosak ekonomi mereka kerana cukai tertinggi. So Tun, bila dia buat benda-benda macam ni yang self-destructive ni Tun, di masa yang sama juga dia cuba promote this war economy dia. It is a war economy at this point in time. Bila dia pergi perang apa semua tu, senjata dia makin laku, dia jual, dia buat duit. And then Tun, bila benda-benda ni semua berlaku Tun, apakah ada harapan yang rakyat Amerika akan bangkit menentang dia Tun? Is that possibility there Tun? Ya, rakyat mereka sudah bangkit, tapi minoriti. Kebanyakannya masih lagi bangga dengan negara mereka. Ini Amerika. Ada pepatah mereka yang digunakan oleh seorang pemimpin Amerika. Dia kata, my country should always be right by my country, right or wrong. Jadi buat salah pun dia sokong juga rakyat Amerika. My country, right or wrong. Ini sikap yang ada. Dan kita juga dapati bahawa Amerika ni mempunyai lebih kurang 10 juta orang Yahudi. Mereka kontrol semuanya. Mereka kontrol media, mereka kontrol duit, mereka kontrol perniagaan yang besar-besaran. Rupa-rupanya semua perniagaan seperti kopi itu, Starbucks dia punya, McDonald dia punya. Semua Amerika punya ekonomi ni bergantung kepada Yahudi. Dan dalam pilihan raya, kalau tak sokong Israel, akan kalah. Mereka akan tentukan dengan duit mereka, dengan pengaruh mereka, dengan media mereka. Mereka akan tentukan siapa yang tak sokong Israel akan kalah. Dengan itu, calon-calon presiden terpaksa bagi pengakuan kami sokong Israel. Barulah selamat. Jadi walaupun orang Yahudi di sana tu cuma 10 juta saja dan Amerika mempunyai 360 juta orang, tetapi mereka amat kuat. Mereka bergerak sebagai orang Yahudi Amerika, dan inilah yang berlaku kepada Amerika. Saya berpendapat bahawa Yahudi cekap, pandai, bijak. Mereka soal keuangan memang tak ada orang yang boleh lawan dengan mereka. Mereka lah yang mencipta banking dan segala urusan keuangan. Semuanya dibuat oleh mereka. Dan mereka kontrol Hollywood. Cerita-cerita Hollywood semuanya memihak kepada Yahudi. Jadi orang Amerika
tak dapat, orang Amerika ni pula tak tahu apa yang jadi di seluruh dunia. Bagi mereka, Amerika itu adalah dunia. Kalau apa jadi di Amerika itu dunia lah. Kalau apa lain jadi di tempat lain di dalam dunia ni, itu bukan dunia. Dunia bagi Amerika ialah Amerika. That's right. Orang American ialah Amerika. Ya, that's right. Itu yang dia punya World Series tu Tun, main dekat Amerika je. Itu World Series je tu. World Series. Ya, betul. Tun, tapi bila bercakap ni Tun, kalau kita banding masa Amerika decide untuk serang Iraq dulu Tun, dia mendapat sokongan secara terbuka daripada Britain yang paling kuat ally-nya. Lepas tu yang negara-negara yang berkait dengan NATO lah. So dia buat the coalition of the willing apa semua tu untuk serang Iraq. Kali ni masa G7 di Canada 2-3 hari dulu, G6 tidak setuju, menyeru supaya keluarkan statement untuk ceasefire Iran dengan Israel ni. Tapi Trump dia tak cakap setuju, dia balik. Dia tinggalkan the G7 punya conference tu. So seolah-olah menampaknya G6 ni tak setujulah dengan peperangan ni. But saya saya ni nak be bit negatif. Kalau tengok cara depa tu, something will spark. Akan berlaku sesuatu di mana-mana negeri G6 ni, dan dikaitkan pula dengan dengan Iran, to justify untuk depa nak masuk into that sokong Amerika and also Israel lah Tun. Tun selalu cakap saya Twin Tower tu is satu contoh yang Tun. Can you see that happening Tun? The same thing. Ya, dulu Perang Dunia yang pertama, Amerika pada mulanya tak masuk. Lepas itu ada usaha untuk mencari sebab Amerika masuk dalam peperangan itu. Apa yang berlaku ialah sebuah kapal yang penuh dengan passenger American ditenggelamkan. Kapal itu bernama Berengeria. Dia katanya yang tembak kapal itu ialah Jerman. Tapi kita belum boleh terima benarkah Jerman serang. Kali ini kita dapati bahawa mereka nak cari sebab kenapa mereka bermusuh dengan pihak lain. Dan satu daripada yang berlaku yang aneh ialah serangan ke atas Twin Tower. Serangan atas Twin Tower ini is so very sophisticated. Sebuah orang Arab kononnya merancang untuk tawan 4 buah kereta dalam satu hari. 4 buah pesawat dalam satu hari. Nak tawan satu pesawat pun susah. Tapi Arab ni begitu cekap. Dia boleh tawan 4 buah pesawat dalam satu hari. Dia boleh serang Twin Towers. Dia serang dua towers. Tapi towers yang tak serang pun runtuh juga. Yes. Banyak benda pelik-pelik berlaku. Lepas tu kapal terbang yang kononnya jatuh dekat Pentagon. Tak ada bekas. Kapal terbang tu hilang ke mana tak tahu. Cuma ada rosak aja. Dan satu lagi kapal terbang hilang. Jadi kita hairan. Bin Laden ni pandai sungguh lah. Dia boleh, atau yang ini siapa pun tak tahu dia boleh. Saya tak percayalah. Ada pasukan orang Amerika datang ke Malaysia. Dia beritahu kepada saya, dia kerja sebagai janitor dalam Twin Tower. Dia kata, letupan yang berlaku dalam Twin Tower itu bukan saya kapal terbang saja. Di bawah pun meletup. Basement ni tu. Daripada mana datang yang bawah meletup. Dan bangunan yang tak kena kapal terbang pun runtuh. Masa yang sama. Jadi nampak pelik. Tapi mereka tidak
Mereka tidak mengaku. Dan saya baca dalam satu majalah daripada Amerika juga yang berkata bahawa pihak kerajaan Amerika telah beri hak kepada Boeing untuk mengambil alih pesawat terbang semasa dia menerbang. Daripada darat dia boleh take over, tapi dia kadang ada alat tertentu lah. Jadi kita heran ni, kalau kapal terbang itu dipandu oleh siapa? Kalau dipandu oleh orang Arab, kenapa Arab lain yang kena tangkap? Bukan dia yang pergi. Jadi banyak benda yang tak boleh dijawab. Sebab itu saya khawatir dia sengaja ada dia orang kata this is a Pearl Harbor occasion. Jadi nampak macam Pearl Harbor lah. Pearl Harbor menyebabkan Amerika masuk perang. Dan ini serangan ini nak tunjuk kata Arab teroris ni jahat. Patut kita ambil tindakan terhadap mereka. Yeah. So masa tu Tun, kalau kita tengok balik perang Iraq tu ni, apart from kononnya serangan oleh yang diatur oleh Bin Laden, Osama Bin Laden. Lepas itu mereka pula mengadakan cerita bahawa untuk justify dia nak serang Iraq tu ada weapons of mass destruction. Lepas tu semua mengaku, and after that semua orang mengaku tak ada. Tak ada. And macam lepas tu rakyat Amerika, yang mana menyokong kerajaan Amerika ni tu, depa macam tak ingat bahawa kerajaan-kerajaan terdahulu ni keep on buat orang kata this false flags punya operasi false flag dan sebagainya. And macam itu saya kata saya khawatir sebagai orang kata kita ni rakyat dunia melihat kalau berlaku satu lagi false flag punya operasi macam itu untuk cipta nak dapatkan sokongan. Satu, rakyat Amerika. Dua, daripada seluruh orang kata Europe dan sebagainya, dia akan buat something yang drastik tu. Saya rasa patut orang anticipate ni tu. So that kalau bila benda tu berlaku, kita akan ada satu rasa curiga orang kata. Tu. And do you think that will happen tu? Adakah ini dia orang akan buat tu? That can happen. Yeah. Saya berpendapat bahawa orang kulit putih ni, Eropah ni, mereka amat suka dengan perang, membunuh. Mereka sepanjang masa mencipta senjata untuk lebih ramai orang boleh dibunuh. Apa juga discovery baru, bolehkah bunuh orang? Itu soal mereka. Dan mereka memang mencipta banyak senjata-senjata baru yang boleh bunuh lebih banyak orang sehinggalah sampai kepada tahap atom bomb yang boleh musnah satu bandar. 70,000 orang punya duduk dalam bandar itu semua akan terbunuh. Jadi mereka sepanjang masa mencipta cara-cara berperang. Dan bila ada senjata ini, mereka saya fikir ingin cuba, bolehkah jadi? Bolehkah kita guna? Dan ini mereka sedang sekarang ini bersedia untuk berperang. Mereka selalu bersedia untuk berperang. Sekarang ini Amerika memang bersedia untuk perang. Britain pun sekarang ini sudah buka 7 lagi kilang senjata. Sudah mula membuat 12 attack submarine. Jadi mereka buat persediaan untuk perang. Dan kalau dah diserang Amerika, Israel serang Iran. Iran balas. Terkena kepada Amerika. Amerika nak hentam, nak hapuskan Iran. Dan Iran ini berdekatan dengan Rusia. Jadi Rusia berasa takut juga. Jadi Rusia pun nak bantu. China pun mungkin berasa takut. Akan tercetuslah perang dunia ketiga. Ini nampak mereka seronok. Suka nak ada perang.
Pasal bagi mereka, perang is profitable. Boleh jual senjata. Tak ada perang, buat senjata yang canggih pun tak dapat apa. Kalau buat pesawat pejuang satu pesawat harga 1 bilion ringgit. Jadi apa dapat keuntungan kalau tak boleh jual? Kalau tak ada perang, kalau ada perang, pesawat saya ini ditembak, jual lagi. Boleh jual lagi. Jadi mereka suka perang. Saya baca sejarah Eropah. Sejarah Eropah tak pernah ada 1 tahun yang mereka tidak berperang. Mereka berperang daripada zaman Rom, daripada zaman Greek, daripada zaman Jerman, apa semua. Ada saja peperangan. Bagi mereka, cara untuk menyelesaikan masalah ialah dengan berperang. Tetapi habis perang, masalah masih ada. Perang lagi. Dia buat lagi baru. Perang pertama, Perang Dunia Pertama, cuma 20 tahun lepas itu, perang kedua. Ni lama sikit lah. Pasal dia takut dengan atom bomb. Tapi nampak mereka akan perkenalkan atom bomb yang baru, yang gunanya limited, dia punya damage. Tak ada. Dia nanti lontar atom bomb tu nak musnah seluruh dunia. Ini cara Amerika, cara orang putih. Ya, Tun, bila bercakap situ Tun, kita tengok Tun, Iran ni Tun is quite tested dari segi macam kalau Tun, I'm sure Tun ingat masa tahun 1980-an tu dia berperang dengan Iraq. Iraq masa tu kita semua anggap proxy Amerika, because Amerika marah dengan the cleric punya overtaking of Iran yang kan Tun. Jadi tapi at the end of the day tu, walaupun Iraq apa semua dapat senjata daripada Amerika semua, Iran could hold their own sampai habis, dia tak kalah orang kata. And then dalam masa peringkat sanction ni dengan tekanan-tekanan ni semua ni, dia tak pernah orang kata nampak sebagai satu bangsa atau kaum yang akan menyerah dan akan tunduk dengan mudah Tun. So dari segi itu Tun, mungkin Iran ni lah the answer kepada Israel punya belligerence ni Tun. I mean kalau Amerika backing pun orang kata tak masuk sampai negara-negara lain, adakah kemungkinan yang Iran ni mampu Tun? Ya, Iran ni dia ni macam fanatik lah. Dia pegangan kepada agama cukup kuat. Dan mereka ini mempertahankan negara mereka. Mereka bukan bermusuh dengan Iran. Iran pun kebanyakan dari penduduk Iran adalah orang Sunni, orang Syiah macam mereka juga. Tetapi apa yang berlaku yang saya baca dalam buku lah, laporan, pihak Amerika membekalkan senjata kepada Iran dan Iraq untuk mereka berperang. Jadi bila mereka berperang, mereka jadi lemah. Jadi itu, dan Amerika buat duit jual senjata. Jadi Amerika ini adalah penjual senjata yang terbesar sekali di dunia. Dialah yang jual rata tempat. Kepada Malaysia pun juga mereka jual senjata. Dan itu perniagaan mereka. Dan perniagaan mereka ni saya khawatir ada pengaruh Yahudi juga. Jadi mereka nak buat duit daripada peperangan. Jadi kalau ada perang dengan Iraq, boleh. Kalau dibekalkan senjata kepada Ukraine, dia kena beli daripada syarikat untung. Dan bila sekarang ni dia kata dia bukan bagi free kepada Ukraine, itu dia bagi hutang kepada Ukraine. Yes, dan ni Ukraine kena bagi jual nadir tanah kepada dia. Berkenaan dengan Gaza pula, bila dia bagi bantuan kepada Israel untuk serang Gaza,
dia beli senjata daripada syarikat dia. Syarikat dia untung. Jadi Amerika is the biggest weapons punya di negara. Dan mereka satu daripada perniagaan besar mereka ialah menjual senjata membunuh orang. Dan sepanjang masa dia buat research macam mana nak bunuh orang dengan lebih mudah, dengan lebih banyak. Itu Amerika Syarikat. And dia tu tiap kali dia masuk perang in recent time lah, kata selepas Perang Dunia Kedua, dia tak pernah kalah kecuali di Vietnam tu. Tapi dia tak mengaku dia kalah lah. Dia kata strategic withdrawal dan sebagainya. Tapi dia kata because protes banyak di Amerika masa tu. Tapi di negara-negara lain yang lepas itu dia masuk macam Iraq. Kita pada satu masa dia mula serang Iraq apa semua tu, kita kata Iraq ni is not push over lah because dia bawa serang. Tapi sekejap je habis. Dia sapu habis orang kata. Lepas tu hancurlah Iraq. Negara yang sudah bertamadun begitu lama orang kata kan. Now Iran ni tu. Iran ni sekali lagi. Kita ni semua rasa harap nampak Iran ni not a pushover lah, sekurang-kurangnya dia boleh put up a good fight lah tu orang kata kan. And harapan ni bukannya pasal sama ada Iran ni kita orang kata sama agama because dia Syiah, kita Sunni kata. Tapi saya rasa lebih pada kita ni rooting for the underdog tu. I mean, how do you feel about that tu bila kita fikir ni? Ini soal keadilan, soal kezaliman Amerika. Saya tak kira warna kulit ke apakah. Kita kalau nak perang, kedua-dua pihak mesti ada kebolehan lah. Kalau satu pihak lemah, satu pihak kuat, lepas tu kita bantu yang kuat untuk serang yang lemah. Itu tidak adil. Sebab itu saya berpendapat, kalau nak serang Iran, kalau Iran tak boleh dapat atom bomb, Israel juga tidak boleh ada atom bomb. Berkenaan dengan Bosnia dengan Serb. Bila Serb serang Bosnia, Serb mempunyai senjata. Dasar dunia pada masa itu, termasuk bangsa-bangsa bersatu, Bosnia tidak boleh dibekal dengan senjata. Bermakna Bosnia yang lemah tidak boleh pertahan diri pun. Sebaliknya, Serb boleh serang. Ini tidak adil. Sepatutnya kalau nak perang pun sama match lah. Takkan nak main football orang umur 24 lawan dengan umur 12 tahun. Yes. Jadi ketidakadilan berlaku. Yang teruk sekali dalam dunia ketidakadilan ialah di Israel. Penubuhan Israel itu tidak adil sama sekali. Bolehkah ambil tanah orang? Saya tanya kepada Amerika, what do you think if Texas is made Israel? Senyap, tak jawab. Dia tahu pula tempat dia tak bagi. Tak bagi ya. Ambil negara orang bagi kepada Israel, lepas tu bila orang tu protes, bunuh orang itu. That's right. Ya, ini ketidakadilan juga. Saya berpendapat bukan soal warna kulit ataupun bangsa ataupun apa, tapi kita patut adil lah dalam apa kerja pun yang kita buat. Mat Saleh kata, we must have the rule of law. Apa dia rule of law? Bunuh orang. Ya, betul. Bunuh orang sampai daripada tolong pembunuh. Bukan tolong orang yang jadi mangsa. Tolong pembunuh so banyak lagi. Gaza, jelas sekali ini genocide. Pembunuhan orang beramai-ramai. Dia tolong Israel. Bagi senjata kepada Israel. Dan hugut Hamas juga. Jadi Hamas berjuang untuk nak lepas tahanan mereka yang duduk dalam tahanan Israel ni bertahun-tahun. Tak ada peluang nak bawa balik, nak pergi ke mahkamah ke apa, tak ada. Kena tahan. Jadi bagi Hamas, cara untuk dapat balik orang dia dengan
mengadakan tahanan orang Israel. Lepas tu boleh ada tukaran. Dan itu pun berlaku. Berlaku bila ada pertukaran ni. Tapi yang tak disangka oleh Hamas, saya ingat, ialah keganasan Israel ni luar biasa. Dia bukan saja serang Gaza, dia nak bunuh semua orang Palestin. Nak halau orang Palestin keluar daripada Gaza. Ini satu ketidakadilan. Dalam soal Israel ini tak ada keadilan sama sekali. Israel boleh pecah semua undang-undang. Kapal di laut dia boleh serang. Bukan kawasan dia, tapi dia boleh serang. Betul. Tun, di masa sekarang ni Tun, dalam dia tengah duk serang Iran ni Tun, dia tak berhenti duk bantai orang di Gaza ni Tun. Dia duk bunuh lagi. Dia bunuh sekali ni tak sembunyi dah. Ya. Dia nak bunuh orang. Dulu dia kata nak bunuh Hamas. Ni tak ada. Orang duduk nak cari makan, tempat makan. Berhimpun di situ, dia lontar bom ke atas orang itu. Sampai 200 orang cedera, 50 orang mati. Apa itu bukan Hamas. Itu orang lapar nak cari makan, nak cari makanan. Ya. Kanak-kanak semua Tun. Anak-anak yang kecil-kecil lagi pun habis semua kena bom sekali. Budak dalam buih pun kena bunuh. Right. Apa jenis manusia ni? Betul. Tahulah tu. Anyway Tun, saya tengok tu, dia dah dah habis hancurkan Gaza ni, dah bunuh habis orang kat Gaza. Now nak bunuh pula orang di Iran. Target dia Tehran. Dia kata Tehran ada 10 million people, padat penduduk. So right now ni dia duk skirt tepi-tepi lah, dia duk attack Isfahan apa semua tu. Tapi kalau betul-betul dia pergi attack Tehran tu, kita akan lihat lagi berjuta yang mati. So saya tak tahu nak cakap. Dan Amerika akan tolong. Yes, bagi senjata lagi. Yeah. Kalau bagi dia tak bom, bagi roket, bagi drone. Semua ni Israel sendiri tak boleh ada senjata begitu banyak. Semuanya daripada Amerika. Yeah. And untuk dia masuk perang ni tu, saya rasa dia cuma perlu another Pearl Harbor ataupun another Twin Tower. Itu sajalah yang dia perlukan untuk nak justify dia punya participation. So Tun, one last question Tun, sebelum kita habiskan kita punya podcast ni Tun. Kerisauan Tun tentang berlakunya World War III ni, Tun rasa asasnya tinggi atau tidak? Saya berada semasa negara dunia approach Perang Dunia Kedua. Ceritanya semacam, iaitu tekanan terhadap Jerman, dan Jerman pun buat benda-benda yang tak baik. Jadi ada usaha Chamberlain cuba nak elak daripada peperangan. Tetapi Chamberlain gagal lah. Jadi akhirnya tekanan Jerman ke atas Poland, Czechoslovakia dan sebagainya menjadi sebab kenapa mereka berperang. Dan kemasukan Amerika pula kerana Pearl Harbor. Jadi ini apa yang berlaku sekarang ni seolah-olah semacam menghala ke situ. Iaitu nak cari jalan, nak cari sebab kenapa perlu berperang. Saya biasa tulis surat kepada Soros, minta supaya dia sokong usaha kita nak hentikan peperangan. Jawab Soros, dia kata dah 7,000 tahun dia orang semua berperang. Ini berperang adalah satu cara penyelesaian. Dia bukan cara penyelesaian, dia cara pembunuhan. Ya.
And Soros pula masa tu kononnya menyokong dia punya open society tu, menyokong orang kata humanity, untuk nak jaga apa orang kata, untuk kebaikan kemanusiaan lah orang kata. Tapi bila datang perang tu, perang juga. Ya. Okey, Tun, terima kasih banyak Tun kerana sudi hadir sekali lagi Tun. Dan apa ni Tun, thank you for your insights apa semua Tun. You're welcome. Ya, insyaAllah lain kali kita buat lagi sekali Tun. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak Tun.